One, two, three, four. Ini semua adalah harta suami saya. Suami saya beli dah lama. Jadinya awak sebagai madu. Awak sebagai madu, madu saya ya. Madu saya sila keluar sebab awak tak ada hak pun. Awak baru je kahwin sebulan. Lepas tu awak yang menyebabkan kematian suami saya. Jadi awak kena keluar segera. Itu hanya lakonan semata-mata tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Okey, bercerita mengenai madu, bercerita mengenai kisah poligami ni, dia ada pelbagai versi. Ada versi yang okey, ada versi yang kurang okey, ada versi yang biasa-biasa saja. Jadi, bagi orang yang mengalami itu, kita lebih tahu situasi keluarga kita macam mana. Jadi, bila kita dah tahu macam mana situasi-situasi yang berlaku itu, jadi kita perlulah ada satu solusi, kita perlu ada satu penyelesaian di mana sekiranya kita tahu, oh isteri pertama dan isteri kedua masing-masing ada anak dengan suami. Jadi bila ada anak, masing-masing akan ada hak ke atas faraid untuk suami itu. Jadi bila ada hak ke atas faraid sekiranya suami itu meninggal dunia, maka dia perlu ada seseorang yang menguruskan tentang harta pusaka sebab kita nak orang yang menguruskan harta pusaka kita tu orang yang boleh dipercayai, orang yang ada kredibiliti, orang yang boleh menyelesaikan A hingga Z supaya bila berlaku kematian kepada diri kita nanti, berlaku kematian ia dapat dijalankan dengan smooth seperti mana yang kita hasratkan. Kita memang dah ada faraid, memang kita dah ada hukum yang telah ditetapkan dalam surah An-Nisa ayat ke-11, 12 dengan 176. Tapi bila kita nak uruskan tu, kita kena ada pengurus. Bila kena ada pengurus, kita kena lantik. Kalau kita tak lantik, mereka isteri-isteri, anak-anak yang ditinggalkan itu akan berbincang sesama mereka. Sama ada mereka boleh berbincang ataupun tidak. Tuan-tuan yang mendengar, datuk-datuk yang mendengar, Tan Sri yang mendengar, Tan Sri, datuk-datuk, tuan-tuan yang mendengar lebih mengenali ahli keluarga. Jika tahu mereka kurang boleh kurang ada kredibiliti untuk menguruskan, maka lantiklah Al-Solihin Trustee Berhad. Kami telah lama dalam industri, iaitu selama 22 tahun dalam industri harta pusaka. InsyaAllah kami boleh melakukan yang terbaik. InsyaAllah. Hubungi Nur Syazwani binti Rusmawi untuk maklumat lanjut. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.